Seseorang yang mencintai muzik, walaupun kononnya dia hafal Al-Quran, kononnya dia tahu ayat-ayat surah-surah, nama surah dalam Al-Quran, muka surat, page 1 ni ayat sekian ayat, dia tahu, tapi dia masih lagi mencintai muzik, pasti Al-Qurannya akan melemah. Pasti. Kerana Al-Quran takkan masuk ke dalam hati yang mana hati tersebut masih mencintai muzik. Kalau mencintai muzik, jemaah, kalau mencintai muzik dan itu mencintai sendiri tanpa bagi tahu orang lain, itu adalah dosa pribadi. Dan apabila dia bertaubat kepada Allah, insya-Allah Allah akan terima, sebab tak ada hak orang lain yang dia ambil. Namun ketika dia mencintai muzik, dia support lagi, bahkan dia dakwahkan kepada umat bahawa muzik itu halal, maka di sini dia mendapat dosa jariah. Yang bercakap tu kadang-kadang bukan orang biasa. Kadang-kadang orang bergelar tuan guru, kadang-kadang bergelar ustaz, kadang-kadang kononnya hafal Al-Quran, kononnya hafal dari awal ayat sampai hujung ayat, tahu halaman sekian, ayat sekian. Tetapi ketika berani menghalalkan apa yang Allah haramkan, hati-hati. Ditambah lagi, dia sampaikan kepada umat, dan berapa ramai orang yang mengikut, maka itu menjadi dosa jariah. Mungkin di dunia kita boleh bercakap, yes, aku fasih bercakap. Tetapi di hari kiamat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu, di hari kiamat, lidah kita akan dikunci, mulut tertutup, tak boleh bercakap. Sefasih apapun kita bercakap, ketika itu mulut terkunci, maka tanganlah yang akan bercakap, kaki yang menjadi saksi atas apa yang kita buat. Maka ketika itu kita akan mempertanggungjawabkan urusan masing-masing. Dan memang kita tak akan heran, jemaah, akan ada suatu masa nanti, satu zaman nanti, yang orang akan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Akan ada. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, la yakunanna min ummati aqwamun, akan ada datang suatu masa nanti, satu kaum yang mana yastahilluna, mereka menghalalkan yang asalnya haram tapi mereka halalkan. Apa tu? Al-hira, zina. Kemudian wal harir, wal harir adalah sutra. Wal khamra, khamar, arak. Wal ma'azif, alat muzik. Kita tahu bahawa zina halal ke haram? Haram, kita tahu. Kemudian kita tahu bahawa harir, harir itu sutra bagi lelaki, bagi perempuan tak ada masalah. Bagi lelaki halal ke haram? Haram. Kemudian wal khamra, khamar, arak, halal ke haram? Haram. Wal ma'azif, alat muzik. Takkan mungkin ada satu hadis yang pertama haram sepakati ulama, tiba-tiba belakang ini khilaf di antara ulama. Pasti ketika sesuatu yang halal, semuanya jadi halal. Semua apabila satu awal dari haram, maka semua sampai bawah akan menjadi haram. Dan kalau seandainya ada yang menghalalkan, tak perlu heran. Nabi dah cakap 1400 tahun yang lepas, akan ada umatku, satu kaum atau kaum-kaum daripada umatku yang akan menghalalkan itu semua. Dan itu wujud sekarang.